Laki confirm tidak akan beras kita beli. Beras je pun. Perempuan yang masak beras jadi nasi. Macam ni lah dek. Di dalam segmen Tok Mek Mada. Kami Ashikin. Kami Hamizah. Okey, hari tu kami nak berbincang tentang statement perempuan belajar tinggi tapi end up pergi dapur. Bagi kau lah, kau rasa setuju sih dengan statement perempuan belajar tinggi-tinggi tapi end up tidak pergi dapur je? Sebab bagi kami nak semestinya perempuan ajak pergi dapur. Bagi kami, lelaki pun sepatutnya pergi dapur juga. Sebab apa? Macam mana dari kecil sepatutnya mak bapak tu bukan only focus on anak perempuan je. Anak lelaki pun mesti juga pergi dapur. Sebab apa? Bila setidaknya dah ada berbini kelak nak. Macam mana kalau bininya pantang and then lakinya si tahu mau pola apa. Even masak telur Punya si tahu. punya si Semuanya tahu. Jadi fully macam depend dengan bini aja lah. bila statementnya menyalahkan perempuan aja sebab belajar tinggi-tinggi tapi masuk masuk dapur juga. Ya pun bagi macam ni ya pun tuju kepada laki juga. Semestinya perempuan je yang masuk dapur. Ya macam bagi aku statement yang macam menampakkan barrier. Kau tak sih? Like macam perempuan, kau belajar tinggi-tinggi pun cik guna. Sebab end up kau akan pergi dapur. Betul. Tapi sikit je kau kena ingat. Dapur kita sama lah. Dapur kita semua brand-brand nak mahal-mahal. Memang beza dengan pendapat kita. Betul. Kita tahu pendapat orang lain. Aku ada nampak lah posting thread daripada orang tu. Dia pada macam tu. How do you guys deal with people yang masih ada mindset perempuan belajar tinggi end up pergi ke dapur? Okay, komen yang pertama. Do you know that the more educated a woman is, the more she will be in the kitchen? Sebab makanan kat luar sana tak sihat langsung. Only educated mom know how about gut health, leaky gut, gut microbiome, and the importance of prebiotic and probiotic. Who read all the small printing on the food label, yang tahu maltodextrin tu apa, yang lebih tahu tentang all the mineral and vitamin tu siapa, yang kenal all the toxin, pesticide residual in the food tu siapa. Dari gayanya komen pun nampaklah educated tahap yang punya education yang gini. Tapi benar lah. Yang macam ni perempuan bila kau dah jadi ibu, supposed to be kau ada knowledge, ada apa? Tadi orang kata ada pengetahuan. Semestinya kau tu macam ni orang madah. Kau ke dapur kau bodoh-bodoh kau kena ada ilmu kau bagi makan anak kau, mestilah kau provide makanan yang sihat lah. Sihat. Mungkin lagi? Aku ada terbaca komen sikit tu. Yang macam pada quality mom akan beri big impact to family. So bagi aku betul lah padahnya. Sebab bila mom tu ada educated, so dalam masa yang sama masuk dapur and dapat educate anak-anaknya juga. Provide makanan yang healthy food untuk anak. Macam relate. Sebab makanan yang sihat sangat mempengaruhi tumbesaran anak. So, sangat mempengaruhi lah kau punya pembesaran anak yang tadi macam ni Yanun. Kalau kau keep on bagi anak kau junk food, macam junk food semua. Mi segera sampai bagi je apa-apa depan mata. Kau beri yang gula-gula, memang kau tahu lah macam ni kena jadi anak kau kelak. Betul. That one lah. Okay, komen yang lain lagi. Mindset macam ni sebenarnya adalah cerminan minda yang terperangkap dalam kealpaan berfikir. Aku sangat-sangat setuju dengan komen tu. Sebab yalah, mostly lah, bukan mostly, certain people ni akan macam, kau si payah pun nak belajar tinggi. Perempuan pun end up, kau akan masuk dapur je. Bagus kau belajar memasak instead of kau belajar tinggi-tinggi.
aku memang benci dengan orang macam ni. Mostly orang macam ni, kau tahu lah labelnya macam ni kan. Sidaknya Tok sebenarnya pemikiran Sidak Tok masih ke belakang. Sebab ya sidaknya berfikir macam ni. Masalahnya kalau belajar masak, lelaki pun boleh belajar masak. Yes, sir. Kan? Kau tengok Khairul Aming. Kan? Contoh Khairul Aming, dia belajar masak. So kena mesti statement yang masuk dapur mesti perempuan. Even Khairul Aming pun engineer, educated. Yes. Dia memang memang orang yang berjaya. So nampak sih educated tok dapur tok not only untuk woman. Nya macam apa? Nya sebenarnya bagi aku, nya orang yang ada mindset macam tu, nya come from background family. Background family, betul. The way Sidak kena besarkannya mindset dari mak bapak, dari parenting Sidaknya. Sidak fokuskan anak perempuan je kena pola benda tu semua. Laki apa? Main game, goyang kaki apa semua. Aku rasa So macam maybe Sidak tu datang daripada parents yang terlampau memanjakan anak lelaki Sidak. Sebab dari azali lagi benda tu dah diajar memang macamnya. So rasanya macam sebab pialah apa macam ni mak badah orang kini fikir macam memang perempuan je lah kena masuk dapur ni. Come on bro, boleh. Dah 2026. Laki confirm Sidak akan badah beras kita beli. Beras je pun. Perempuan yang masak beras ya. Jadi nasi. Macam ni lah teh. Mun dua-dua saya masak tapi ada dapur di rumah. Benda ya, nya boleh belajar. Benda boleh belajar. TikTok ada, Facebook ada, resepi apa semua, segala lah, semuanya lah dalamnya. So benda yang boleh belajar. Jadi semestinya perempuan je lah perlu masuk dapur. Betul? Okay. Okay, dah ajak emosi. Kita move to another comment. Okay. Everyone goes to the kitchen, but at least my kitchen is going to fully stock up. Complete set of knives and cooking appliance. Siap store makanan in case food security crisis. Betul? Bila kau tahu seorang yang educated, of course lah kau tadi ada income yang stable. Betul. Cik tahulah but mostly bila kau dah ada background yang okay, kau ada kerja yang okay, of course lah kau tadi ada stable income and then kau punya perkakas barang dapur pun semua complete and kau ada stok makanan cukup. Lagi-lagi kini tu kan kita tengah semua benda mahal. Dekat rumah kau memang ada stok makanan yang cukup. Payah nak keluar lagi. Betul. Kiranya macam nya as a mom, nya macam ni apa dah? Nya dah fully prepare tadi. Nya fully prepare. Lagi-lagi sekarang untuk kita tengah krisis yang dekat TikTok keep on muncul kat FYP aku. Kau kena provide makanan untuk kena berapa bulan akan tanam segala semua belakang rumah supaya cukup makanan macam ni. That one lah. Okay, ada sikit komen tu aku rasa macam menarik lah. Ada ilmu membentuk cara berfikir dan seseorang membawa diri di depan orang ramai. So it doesn't matter if you end up not using the knowledge for working purpose pun. Sebab belajar tu tetap benda baik. Dalam Islam pun dapat pahala. So why not? Ya macam ni bagi aku, orang akan fikir, kenapa kau belajar tinggi-tinggi? Bukannya dapat kerja bagus pun. Kita belajar tinggi-tinggi, yalah sebab ya teh. Sebab apa nak kau padah ya teh? Sebab ilmu tu, even dalam Islam kita memang dituntut untuk menuntut ilmu kan. Kau nak jadi ibu, kau sangat memerlukan pengetahuan. So bila kita educated, kita pun pandai juga cari laki. Laki kan naklah cari laki yang laki yang bagus. So macam yang kalau sepupu dari segi mindset. Si educated ni macam cari laki nak seketika hati je. Bila ditinggal laki kelak dah si educated kayaknya pun saya ada kerja yang tetap, saya ada simpanan, so macam ditinggal sebatang kara macam ni. At least bila kau cari orang yang sekufu, macam ni aku nak marah. Bila kau cari orang yang sekufu,
hidup sit lah nama hidup bahagia kan. Kita mesti tahu kan lelaki kan perangai kan boleh berubah. Hari tu kan tak sayang, esok kita mesti tahu kan. Ada orang lain macam ni lah. Tapi at least lah bila kau ditinggalkan, Oh, at least adalah job simpanan. Kita educated. So, kita dapat urus anak kita bagus-bagus. No need kau boleh jadi husband. independent. Yes. Independent woman. Betul. Kau jangan nak bodoh-bodoh. Nak macam bila dia tinggalkan kau merayu dengannya. Macam yang kes baru-baru tu lah tiba. Rasanya macam get back balik nak? Yes. Oh my god. Okay. That one semua bahas lah. Kita kena kecam Yeah. lah. Okay. Lagi. Okay. Yang tu, yang mana macam tu. I akan cakap balik. Memanglah ke dapur. Tapi dapur kau dengan dapur aku berbeza. Aku lapar nak masak at least selera aku sebut je nak makan apa. Teringin apa semua dah ada at least. Dapur kita ni selesa sampai tahap boleh buat tidur. Oh, okay. Yang tu aku faham. Kau pernah tengok kan dekat TikTok? Apa ya? Yang hanya kata dapur hijau, dapur dinding hijau or something. Dapur ataupun dalam bahasa kasarnya dapur orang kampung something. That one. Mungkin ya kot. Yalah. Yang maksudnya. Yang maksudnya. Jadi, hello? Okay, tok last komen aku baca. Yang pada education can save us from falling apart without a husband. Macam aku ada lah anak-anak tok siklu pun diserah kat sekolah or cikgu 100% sebab dah ada mom yang educated. So mom mereka pun dapat educate anak-anaknya. So kalau you nak tinggal husband ke macam aku cakap tadi, nya si perlu risau lah bab benda ya sebab nya dapat deal ke diri dan anaknya sebabnya dah ada educated, nya ada education, nya ada simpanan segala semua. So yalah penting lah, memang penting lah belajar tinggi-tinggi tu. Okay, based on apa yang komen yang kita dah baca tadi, apa yang kau dapat conclude untuk hari tu? Okay, pengajarannya. Apa yang aku dapat conclude lah. From your perspective, your own perspective. Bagi aku lah, apapun pilihan kita, jangan sesekali lah kita ketepikan education tu. Sebabnya macam lagi kita belajar ilmu, lagi luas kita belajar, lagi besarlah pengetahuan kita terhadap benda ya. Yalah. Kalau bagi aku sendiri, macam ni kita as perempuan perlu ada ilmu sama je. Isi yang kau cakap tadi, ilmu yang perlu ada sebab bukan apa, ilmu tu penting untuk kau mendidik anak-anak kau. Kalau anak-anak kau nak pintar, mestilah memerlukan ibu yang pintar kan. Ya, lepasnya end up ke dapur ya, belajar tinggi end up ke dapur. Bukan aku nak judging, tapi some of us ada yang macam rasa bila mungkin ada lelaki kata perempuan kalau terlampau berpendidikan tu payah juga. Terlebih independen. Terlebih independen tu payah juga. Terlampau sit lah aku nak cakap dapur perempuan berpendidikan untuk menentukan segala-galanya. But faham sih, ia just statement and istilah je lah sebenarnya. Ya je lah. Apa-apa pun kita mesti ada education and supaya kelak jangan hidup terlampau bergantung dengan lelaki. Betul. Jangan jadi bodoh. So education top first. Okay, kami rasa ia je untuk segmen Tok Mek Madah. Okay, jangan lupa follow semua social media Suara Sarawak. Suara Sarawak, peneroka pemikiran era baharu. Zas!